Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni ada depan kita ni, nampak tak ni? Ni lambang One SOX. Ni ialah SIM card. Ni satu, ni lagi satu. Nampak tak? Dua yang berbeza tapi lebih kurang sama je penggunaan dia. Yang ini okey, kita boleh gunakan untuk daftar nombor baru atau nak kekalkan nombor daripada telco asal. Misal kata telco lain nak masuk ke One SOX, kita pakai SIM card ini lah. Ni nombor biasa boleh. Okey. Yang ini apa beza dia? Yang ini nombor untuk nombor VIP. Okey. Untuk nombor VIP. Macam mana nombor VIP? Ni dia. Mari kita tengok, saya tunjuk ni. Ni package dia. Kau punya. Jimat-jimat murah. Okey, yang pertama yang ini ni. Kita daftar dengan harga RM53. Dapat 400 GB tau. 400 GB ni tidak dalam kontrak, tidak dalam VIP. Okey, yang kontrak. Yang kontrak, ni dia. Kita kena bagi 1,000 tera. Harga dia sama kan? Nampak tak? RM53 merah, RM53 hijau. Okey. Kita daftar dengan 400 GB. Lepas tu kita sign satu borang. Kita dapat 1 tera. Orang rasa berbaloi tak? RM53 bayar sebulan. Kau dapat guna sebanyak 1 tera. Bila dah 1 tera ni, ni dia. Boleh guna. Mungkin kau blacklist ke, kau tak blacklist ke, kita boleh guna dalam router lah. Okey, dalam router, dalam modem. Handphone nak jadi router, jadi modem pun boleh. Okey. Bila dah guna banyak ni, dah dapat banyak ni, package ni, ini dah macam unlimited, all in semua. Bukan ni saja bukan ni saja, tapi ni juga. Okey, unlimited. Okey, saya tunjuk ni unlimited tau. Unlimited maksudnya apa? Tanpa had lah, kan dah tulis tu tanpa had. Okey. Walaupun dia tulis tu 400 GB, 400 GB ni speed berdesup lah. Okey. Line dia laju 400 GB. Kau pakai sebulan. Okey, kau orang pakai sebulan, habis 400 GB ni. Mana datangnya? Unlimited. Okey. Selepas tu kita ada basic data lah, tak ada masalah. Memang unlimited. Okey, yang ini tak cukup ke? Tak cukup, ambil ni. Sama juga. Kita bayar RM53. Korang tengok bayar RM53. Yang ni kita bayar RM53. Mana nak? Bayar ambil yang ni kan. Cuma kita kena isi borang je lah. Tak apalah. Mas sini, daftar. Saya tunjukkan. Okey, boleh kontak saya lah. Okey, di nombor yang tertera. Nombor telefon yang tertera tu. Boleh kontak saya, tak ada masalah. Siapa yang berminat, boleh kontak. Ni 1,000 GB. Hotspot. Kalau kau tak guna, nak guna hotspot untuk satu rumah, 1,000 GB tu lah. Hotspot untuk 1,000 GB. Unlimited call. Kalau kita letakkan dia dalam telefon, call lah selagi terdaya. Daya ke nak telefon, buatlah. Panggil lah. Boleh call sana, call sini, call sana. Mana-mana call. Free, tak payah-payah. Okey, 1,000 GB. Package dia, nama package dia ialah, ni dia nampak ni. B50. Okey, sorry, batuk Nama package dia ialah B50. Ni, kontrak. Dah bawah ni dah tulis. Nampak tak ni? Kontrak 24 bulan. SIM card yang kita guna
Ada dua jenis. Boleh guna SIM card yang ini. Ni nak kekalkan daripada nombor telco lama yang ni nombor dalam sistem kita ada, boleh pilih nombor-nombor yang ada. Tak ada masalah. Okey, ini saya cerita pasal ni saja. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, satu rumah boleh pakai, bergantung pada device yang kita gunakan. Kalau kita nak pakai sebagai modem ke, router ke sebagainya, sebaiknya kita gunakanlah router atau modem yang 5G. Kenapa? Memang korang akan dapat rasa lah, kalau kau pakai modem 4G, lepas tu kalau tak modem 5G, memang berbeza sangat. Okey? Dan yang ramai yang mungkin tak tahulah, SIM card kita ni dah sememangnya 5G. Okey, SIM card kita ni sememangnya SIM card 5G. So, tak perlu takut. Yang penting ialah device yang kita guna. Cuma kalau kita ni guna device yang 4G, kita guna router ni ataupun modem ke 4G, handphone kita 4G, so dia akan support 4G lah. Tak dapat support 5G sebab handphone kita tu memang setakat 4G saja. Walaupun SIM card kita 5G. Ni nak kena ramai yang keliru lah tu. Okey, boleh. Alright. Itu secara ringkas. Package istimewa, package jimat lah. Memang jimat gila ni. RM53 saja. Okey. Alright, siapa nak diskaun? Siapa nak special price? Boleh kontak saya di talian yang ada, di nombor yang ada. Kita runding benda mudah saja, tak ada masalah. Tapi ini setiap bulan RM53 RM53 untuk package permulaan. Package permulaan dekat TikTok banyak. Saya tak buat dekat TikTok lah. Saya tak reti buat live. Saya buat macam ni je. Okey. Boleh telefon saya. Tak ada masalah. Kontak. WhatsApp ada? Boleh? Nanti kita boleh sembang-sembang di sana. Tak ada masalah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.